Mencipik aku kat belakang ni. Diorang tahu TikTok kau tak kita punya kasih sekolah ni. Betul tak? Macam tu. Tapi ingat tak apa Ustaz Yaakob cakap tadi? Ingat tak apa Bonda cakap tadi? Boleh tak korang relate kan? Sebab ada yang buat 200,000 untuk 6 bulan pertama. Takut tak? Silver, takut tak? Tak mampu ke? Jangan cakap tak mampu. Bila kita first download kita punya mindset tak mampu, tak mampulah result dia. Okey, sebab tu kita meletakkan sasaran ni supaya kita berusaha untuk capai. Bukan kita letak you all tak capai dan you all ditinggalkan sendirian. Okey, tim Stokis akan bantu macam mana cara nak capai. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, silver 200,000, anggaran sebulan dalam 33,000. Ini kan pula 30,000. Betul tak? Tapi sebenarnya dia adalah achievable sebab ada silver kita yang pernah capai pun benda ni. So, ada kata you all tak mampu untuk 33,000 kita. Okey? So, tim Stokis akan bantu sekurang-kurangnya bulan pertama akan dapat 10,000. Ada increment untuk bulan seterusnya. Sekurang-kurangnya 20%. So, bulan seterusnya kita anggarkan you all boleh capai 12,000. Okey? 12,000 je dulu. Jangan buat 15,000. Janji Okey, 12,000 je. Okey, so fasa ni kita dah nampak you all boleh berkembang. Okey, next. Silver settle. Kita pergi gold. Gold, ready gold. Woo! Berapa tu? Besar sangat lah angka dia. Berapa sebab 6 bulan kita menyasarkan berapa? Tak banyak tahun lain. 1 juta sahaja. Kalau nanti dah benar capai 1 juta, you all tulis kat cebok tu sahaja. Okey, 1 juta sahaja. Okey, sebenarnya kenapa kita letak 1 juta? Kenapa? Kenapa kita letak 1 juta? Satu, sebab proven ada goal kita yang achieve. Kalau kita tak overclaim, ataupun you all nak buat konten tak jadi overclaim, benda tu kita akan guide benda-benda macam tu. Tapi saya rasa benda yang paling senang untuk belajar produk JRM ni adalah dengan mendengar live Bonda. Kalau lah macam kita rasa Bonda dah lama dah tak live, so macam dah tak lagi skill untuk kita pencapaian penerangan produk pada customer. Sebab kadang-kadang bila kita baca je, kita baca nota je, kita tak dapat skill tahu benda tu. Kalau kita tengok cara penyampaian Bonda sangat-sangat perfect untuk apa ni, customer service. Dia PA ke apa? Betul tak? PR dia tu sangat-sangat perfect. So, you all boleh belajar daripada Bonda punya video. Ada nak dekat tu lagi? Ada. Jaga, lapis ke? Okey. So, ini untuk ke pasal kedua, potential, iaitu pasal sederhana. Okey. So, tarik nafas untuk dia. Okey. Laju tapi takut you all nanti tak faham kan? Berasap kepala. Okey. Pasal yang kita cakap tadi ada 1, 2, 3. So, kita balik bincang dengan tim Stokis masing-masing. You all di pasal mana? So, dapatkan coaching yang sesuai mengikut pasal. Okey? Boleh So, kita skip je sebab kita tengok ada yang dah macam ke arah kiblat dia juga kan? Kita skip. betul. Skip lagunya skip. Ini pasal tadi bincang dengan tim Stokis masing-masing. Okey, ini. Okey. Okey, kesimpulan untuk setiap 3 pasal tu kita akan buat latihan pembuat berjadual untuk fokus kelas. Lepas tu kita ada pemantauan. Maksudnya kita akan pantau you all macam mana, you all ada level mana, you all dah capai belum kita punya tu, apa ni hit target kita. Lepas tu kita ada body system. Body system ni adalah di pasal ketiga, iaitu pasal growth, yang level dengan you all untuk kita berada di kita yang sama. Okey? Lepas tu sebab kadang-kadang macam ni, kadang-kadang kita tak Okey, buat stok. Maksudnya stok kita sebenarnya sebab kita semua yakin. Itu maksudnya sama juga tak kisah di offline ke atau online. Kalau online juga kita nanti
Biasalah kami pun ni duduk fikir apa lagi nak kena buat ni. Planning. Okey, cepat. Dah kita dah settle ni. Dah Settle lah. Kita lagi naik sini apa ganjaran saya? Jom kita buka. Kita tak buka lagi. Oh, Niza, yang challenge tadi tu, orang tengok 1 juta sebulan, dia kata okey. Dia nak tahu ganjaran pula. Jadi kenapa? Kenapa? Cik, kena buka ganjaran dia. Oh, nak tahu ke dapat ganjaran apa kalau capai 1 juta untuk goal? Jangan salah. Orang tak pernah tengok kan? Dia kita dengan sokis kan? Serap. Kita ingat. Dia macam ni kan, stokis kan. Jangan kena ikut sangat bab reward ni. Betul tak? Okay dah. Oh betul. Apa lagi usaha tak pernah sia-sia. Sekarang anda pilih, anda suka yang mana? Apa nak tunggu yang sini lagi? Okay, buka. Bismillahirrahmanirrahim. Pilih. Okay, bila dah dapat 1 juta, inilah tempat sesuai. Ni tak nak mesin. Okay, pilih yang mana satu? Lagi. Nak tambah apa? Nak tambah badan ke? Nak tambah badan ke? Nak tambah kuat ke? Buat masa lah korang ni. Okay, macam ni. Ngedam semua. Okay, balik ni. Mana di atas? Maybe 2 juta tak banyak. Oh, Bin. Jangan nak Bin. Bin ni tak parah tau. Apa yang maksud tau. Maksud tak buat. No, Bin. No, tahu tak? Pergi dekat Bin. Pergi dekat Kristen. Nampak tak orang tu. Nak masuk dia ada. Tak apa. Ataupun nak pergi tu London ke apa tu? Tokyo. Contoh macam tu lah. Okay. So itu nanti kita discuss kemudian ikut tim masing-masing. Betul? Jadi balik ni. Okay, you all tengok apa yang kita baca dan siapa kita kawan. Itulah nanti korang lagi 5 tahun, lagi 3 tahun itu lagi. Dan adakah puasa tu jatuh dengan Tahun Cina, betul? 14.92. Masa tu alhamdulillah orang tak ada duit, anak-anak kat sekolah. Terima kasih juga kepada Puan Azizah dan juga Puan Syahira Rosli. Berikan